Hari ni kakak masak tak? Hari ni kakak masak tak? Masak. Kalau saya nak datang makan dekat rumah kakak boleh? Dah siap masak. Hari ni kakak masak tak? Belum lagi. Hari ni kakak masak tak? Tak. Hai bang. Hari ni abang masak tak? Masak lah kan nak pergi beli barang. Kalau saya datang makan dekat rumah abang boleh? Saya kena tanya bini saya dululah. Kejut juga. Boleh. Saya try dulu lah. Halo. Kakak nak makan dekat rumah adik boleh? Saya rasa boleh, tak ada masalah. Betul. Oh yeah. Finally kita dapat. Nak minta location boleh? Boleh. Dan ambil location. Terima kasih bang bang. Kita dah sampai rumah akak abang. Jom. Hai. Ni ada buah tangan. Oh ni isteri abang. Hai. Cantiknya. Hai. Tu akak. Sorry berat sikit. Cantiknya rumah ni. Klasik. Wah. Makanan dah sedia. Ingatkan nak masak sekali tadi. Sorry Aisyah, banyak ni je boleh buat. Tak apa, boleh. Kerja saya dengan tiba-tiba. Simple je. Sorry susahkan. Terima kasih. Sama, jemput makan kan. Yang ni apa? Itu kobes goreng. Kobes goreng. Ni ayam masak apa? Itu Ayam kari. Ayam kari. Wow. Yang ni siapa masak? Itu kita orang sama-sama masak. Oh, sama-sama masak. Sedap. Tak sangka pula dua-dua pandai masak. Duduk kat dapur diorang boleh menyedapkan kasih sayang. Wah. Oh, sweetnya. Dulu akak jumpa abang ni dekat mana? Dekat Omi. Dekat Omi. Kita kenal dekat dalam tu setahun. Now kita dah kahwin 3 tahun. Kita ada seorang anak perempuan. Tengah tidur lah tadi. Oh, yang tadi grocery dekat kan? kedai grocery tu. Ya. Ica pun first time terjah rumah orang yang memang betul-betul saling tolong menolong. Saya nampak tadi macam wah, sweetnya couple ni. Saya pun bersyukur dapat orang macam dia. Dia banyak tolong kat dapur, jaga anak semua. Kena dari Omi. Tapi tak sangka pula boleh jadi suami. Rezeki orang kata. Ada beberapa orang juga yang saya pun jumpa couple daripada Omi juga. Lepas tu dah jadi suami isteri sekarang. Diorang panggil mereka geng Omi. Hello. Hello, hai. Comelnya dia. Dah berapa tahun? 20 hari bulan ni cukup 2 tahun. Selepas makan, jom kita basuh pinggan. Tak apa. Tak apa, okey. At least kita basuh pinggan sendiri. Hak. Oh my god, cute-nya. Jom. Aduh, baiknya. Terima kasih dah jemput saya makan dekat rumah akak. Bye-bye. Ada sedikit rezeki juga untuk akak. Ni, terima kasih. Jumpa lagi, bye.